Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalina Muhammad. Kerja sekarang dekat Pontian Johor. Anak 5. Sore je tinggal lagi, tak boleh belajar. Lain semua dah kerja. Cucu 7, sama dengan Azia. Saya nak slip satu cerita boleh? Boleh lah ya. Slip Kenyang belaka dah. Cerita pasal orang nak pergi reunion. Okay? Sebab saya rasa macam sesuai pula jadi. Okay, cerita dia macam ni. Ada orang tu dia janji nak pergi reunion sama-sama. Jadi dia kata tak apa, kita pergi pakat sama-sama lah. Saya bawa kereta. Dia kata A kata saya bawa kereta. Yang B kata tak apa, saya tunggu kat satu simpang. Okey lah. Sekali orang ni pun bawa kereta nak pusing. 2-3 kali pusing tak aduk. Dia kata tak jumpa lah ada orang ni nak tumpai kita ni. Sekali dia pun telefon. Aku dah lama banyak kali Mujani nak jumpa kat simpang ni. Mana? Aku tunggu sini dah ni kata. Dia kata sebab aku lama banyak kali aku nampak ada orang turun di situ. Tapi aku macam kata aku pun tengok ada 3 kali kereta orang ada orang turun bawa kereta dia kata. Jadi sebenarnya masing-masing tak sedar diri bahawa diri itu dah tua. Tapi duk bayangkan figure yang masih budak-budak dulu. Itu jadi cerita kita. Acik nasihat Haji D dekat? Ya, Haji D lain. Lain. Masih dua. Ya. Jadi dia sentiasa muda insyaAllah. Ikut juga. Saya baru tahu Haji D. Tahniah lah untuk yang ketiga kan. Jadi itu saja. Salam berjumpa semula selepas 42 tahun. Minta maaf lah saya. Yang ni selepas Kamal kot duk musik saya, dia kata Mung ni dah 3 kali buat, 4 kali buat tak mari-mari. Saya kata okey lah, kali ni aku marilah. Dah orang lain tu saya tak kata. Tak kata orang lain tak ngaku. Saya Johor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah binti Omar daripada kelas 5A4. Jadi saya baru pencen tahun 2024. Anak 4, cucu 5. Okey, terima kasih. Binti Umar daripada dulu lagi deh. Ya? Binti Umar Sama.